Assalamualaikum dan salam ceria warga Perkasa. Saya Nurul Kalisha, pengacara anda di TV Perkasa, melaporkan terus daripada SMK Bekalan untuk sempena acara larian Perkasa, iaitu acara yang paling dinanti-nantikan oleh semua murid. Jom kita saksikan. Program Larian Perkasa yang merupakan kejohanan tahunan sekolah ini dianjurkan sebagai platform untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Badan yang cergas akan menghasilkan otak yang cerdas sekaligus memacu kecemerlangan akademik yang lebih mampan. Setiap langkah yang diatur dalam larian ini adalah refleksi kepada ketabahan mental seorang murid. Apabila otot mula terasa lelah dan nafas semakin pendek, di situlah ketahanan murid dari segi fizikal dan mental diuji. Melalui sukan juga, murid dididik untuk menghargai masa dan patuh kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Lihatlah di sepanjang track ini, tiada perbezaan latar belakang, yang ada hanyalah semangat kesukanan yang tinggi dan usaha gigih setiap murid. Sorakan dan sokongan sesama rakan tanpa mengira kaum untuk melengkapkan larian membuktikan bahawa sukan adalah ejen perpaduan yang paling ampuh. Kita belajar untuk bersaing secara sihat, menghormati lawan dan meraihkan kejayaan bersama-sama sebagai satu keluarga besar Perkasa. Di saat inilah setiap titisan penuh dibayar dengan ukiran senyuman dan kebanggaan. Bukan sekadar medal yang disarungkan, tetapi nilai usaha, disiplin dan ketekunan yang diraihkan. Semoga detik ini menjadi pembakar semangat untuk melangkah lebih jauh, bukan sahaja di medan sukan, tetapi dalam perjalanan membina masa depan dan memimpin generasi yang akan datang. Saya Muhammad Ashraf, juara bagi merentas desa pada tahun 2026. Perasaan saya setelah menang ini, saya rasa sangat bangga dengan diri saya sebab saya punya training selama ni ada juga hasil, dan saya boleh bagi 5 tips saja untuk adik-adik yang ingin jadi juara macam saya. Pertama sekali, solat 5 waktu wajib. Yang kedua, hubungan dengan mak ayah. Yang ketiga, jaga pemakanan, jangan makan benda berat. Keempat, perlukan konsisten, latihan yang konsisten untuk training diri untuk bagi kuatkan badan kita untuk stamina. Dan yang terakhir, kita lebihkan merendahkan diri. Sebab lebihkan merendahkan diri tu, kita akan dapat tak menunjuk sangatlah kepada orang lain. So orang lain fikir kita ni macam melemah. Tapi kalau dah dapat nombor 1 tu, kita nak show je. Okay. Tahniah kepada semua pemenang dan syabas kepada semua murid yang telah menyertai Larian Perkasa tahun ini. Sehingga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang hanya di TV Perkasa, suara sekolah kita.